Yang ini siapa sini kebanyakannya usahawan yang tak ada BMC, tak ada SWOT analysis semua. Saya nak tunjuk satu tools. Tool asas perniagaan. Type mula. Right. Tools ini dia buat SWOT analysis. Tapi you ada satu tool buat SWOT analysis. Tapi saya pecahkan. Saya jual SWOT analysis 30. Yang ni saya jual harga lain sebab dia combo. Sebab nak buat sesuatu, saya kena susun prompt. Banyak prompt ni sebenarnya. Disusun prompt untuk mendapat jawapan. Nampak tu? Sistem ni akan bantu anda hasilkan SWOT analysis, avatar pelanggan, brand story, 10 USP, 10 VPD, 10 BMC, kertas pelan perniagaan, pelan pemasaran 1 tahun, strategi 7P, konten ikut niche. Mana tadi yang Kak Bangkulu ada? Kak Bangkulu. Mana Kak Bangkulu? Ada tadi. Masih lagi. Mari kita buat Kak Bangkulu punya. 1. Akak Bangkulu ada lagi tak? Ada. Okay, saya buat akak punya. Right. Untuk buat ni, dia perlukan maklumat. Kalau dah ada maklumat, senang dia buat. Dia ada masalah, dia minta maklumat. Nama produk, sasaran pelanggan, masalah pelanggan, USP, nama produk wujud, bahan promosi. Sama je. Seperti yang Kak Bangkulu punya maklumat tadi kan. Bila dah ada maklumat, senang buat. Right, dia tanya. Sila paste, kalau belum ada, jawab. Kalau ada, so soalan 1. Saya dah ada tadi maklumat. Nampak tu, nama produk saya dah masukkan, sasaran pelanggan, masalah pelanggan, begini produk, semua dah ada maklumat. Right, saya masukkan je maklumat. Apa dia buat? Bila maklumat ada, dia terus buat SWOT analysis. Sebab dia mengkaji maklumat yang diberi dan kemudian dia terus buat SWOT analysis. Nampak? Dia buat SWOT analysis untuk kita. Akak pernah buat SWOT analysis? Tak pernah. Dah ada SWOT analysis tentang kuih tat Bangkulu. Apa strength dia, apa weakness dia, apa opportunities dia, apa threat dia. Dah buat SWOT analysis, apa dia buat? Berdasarkan SWOT analysis dan maklumat, kita boleh minta dia buat avatar pelanggan. Nak saya hasilkan avatar pelanggan? Nak. Jawab nak. Dia buatlah avatar pelanggan. Berdasarkan maklumat information pertama dan maklumat information pertama, dia buat SWOT analysis. Dengan maklumat information dengan SWOT analysis, dia dah boleh buat avatar pelanggan pada awak. Avatar pelanggan awak pula berdasarkan umur, lokasi, pekerjaan, masalah dan impian. Dan cara beli dan trigger. Dia buat dah untuk awak. Untuk awak buat avatar pelanggan. Nampak tu? 5 avatar pelanggan dah siap. Dah siap avatar. Dia tanya, nak tak buat brand story? Walaupun kita dah ada nak brand story, kita kata teruskan. Dia akan buatkan secara percuma. Right, berdasarkan avatar, SWOT dan maklumat, 3 maklumat ini ChatGPT analisis maklumat dan dia buat brand story. Setiap gigitan membesarkan rindu kampung halaman. Nampak tu dia masukkan konten kita. Dah siap dah brand story. Lagi sedap daripada yang original sebab yang ini dia ada avatar. Nak tak USP? Siapa nak USP dia? Dah ada 10 USP. Teruskan. Teruskan USP. Dia buat 10 USP baru. Berdasarkan apa? Maklumat pertama yang kita beri, avatar pelanggan, SWOT analysis, brand story. Dia buat pula kita punya USP. Mudah tak dia buat? Senang tak dia buat? Dah ada 10 USP. Berdasarkan benda tadi. Dah ada USP. Kita nak buat satu lagi benda baru. Dia nampak dia panggil 10 VPD. Value Proposition Design. Proposition Design ni lain daripada USP. So dia katakan teruskan VPD. Masuk VPD. Siap. VPD adalah kita menjual produk kita berdasarkan value. Rasa nostalgia. Tu value. Hadiah unik yang menyentuh hati. Value. Nikmati kulit quality premium tanpa berbelanja mahal. Value. Yakin dengan quality image. So kita punya produk sudah ada value, rasa selamat dan sihat, mudahkan uruskan majlis, beli dari jauh tetap rasa dekat, kepuasan maksimum. Mana dia dapat maklumat ini? Dia ambil maklumat yang kita bagi, dia ambil SWOT analysis, dia ambil avatar, dia ambil USP, dia analisis maklumat dan dia keluarkan VPD. Nampak? Dia tanya, nak tak buat BMC? Nak buat BMC peningan business model Canva. Minta dia BMC. Dia buat BMC sekarang. BMC dah siap. Dah ada BMC, senang buat pelan perniagaan. Right, dia tanya. Nak tak buat kertas pelan perniagaan? Sambung kertas pelan, sambung pelan perniagaan. Sila buat pelan perniagaan.
Dia buat plan perniagaan, copy, masuk dalam PowerPoint, dah ada business plan. Mana maklumat dia dapat? Dia bukan buat kosong, dia ambil maklumat daripada maklumat yang kita bagi, maklumat SWOT analysis, avatar, BMC, USP, VPD. Dia buat proposal untuk kita. Kita selalunya, kita masuk dalam ChatGPT, kita minta dia buat plan perniagaan tanpa maklumat yang lengkap. Yang ini dia ambil maklumat yang kita bagi, dia terus buat plan perniagaan. Dah siap. Dia nak ke plan pemasaran, sila buat plan pemasaran. Terus plan pemasaran. Tak payah pakai prompt, dia dah susun. Saya dah susunkan prompt untuk buat 1 tahun plan perniagaan. Siapa-siapa agensi yang buat plan perniagaan dah ada, cepat je siap. Right, dia tanya nak tak 7P marketing. Tak minta 7P, dia buat 7P. Daripada sini, benda yang orang tak pernah buat adalah 7P. Okay. Sekarang, saya nak tunjuk buat konten pakai ni lagi gila. Sebab bila kita buat konten ada VPD, ada USP, ada SWOT analysis, lagi custom. Yang lain dia buat berdasarkan maklumat, tetapi yang ini untuk tim. Right. Sekarang dia tanya, nak tak kalender 30 hari? Aduh, nak ke skrip video 30-60? Nak. Sekarang soalan ni nak ke tak nak je. Saya tanya, nak ke? Tak nak. Cuba buat kalender 30 hari. Ni tak je dia boleh buat. Cuma anda punya ChatGPT percuma. Dia tak boleh buat banyak-banyak. Macam saya pakai ChatGPT berbayar. Saya boleh buat 30 kalau dia tak lock kejap lagi. Minggu pertama ada konten apa. Minggu kedua dah susun konten. Minggu ketiga dah susun konten. Nampak tu dia dah susun konten berdasarkan maklumat yang diberi. So yang ini kalau buat konten lagi best. Yang ini kalau kita buat konten contoh sila buat social media posting. Kita buat 3 lah. 3 social media posting guna SWOT avatar. Kita guna SWOT dengan avatar je. Format AIDA. AIDA ni adalah attention, interest, desire. So dia buat lagi niche. Dia menggunakan avatar pelanggan kita. Dia guna SWOT inside avatar pelanggan format AIDA. Nada. So dia buat berdasarkan avatar kita. Okay, ada soalan? Ini lain tau. Ini tu lain. Ini siapa yang right. Siapa yang dah pakai? So siapa-siapa yang berminat yang nak pakai, yang dia sebab kita takkan, dia ChatGPT berbayar, lagi banyak jawapan yang anda boleh buat lah. Tapi kalau tool ajaib buat konten ni, tool ajaib buat konten boleh buat live, boleh buat semua benda sebenarnya. Tetapi saya ada, kalau kita tengok tool ajaib buat live ni, harga dia RM30. Tapi kalau yang lain saya ada combo 8. Combo 8 ini saya ada 8 tools.